Cakar ayam. Abu ialah seorang murid tahun 1 yang sangat ceria. Dia suka melukis dan mewarna. Tetapi, apabila tiba masa menulis, pensel Abu menari-nari seperti ia mempunyai kakinya sendiri. Cikgu Zulaikha sering memuji Abu kerana usahanya, tetapi ada satu perkara yang selalu membuat Cikgu Zulaikha mengerutkan dahi. Itu ialah kerja rumah Abu. Suatu pagi, Cikgu Zulaikha memanggil Abu ke meja. Abu, cuba cikgu baca. Ini huruf A atau O? Tanya Cikgu Zulaikha, menunjuk pada satu perkataan. Abu cuba mengeja perkataan itu, tetapi dia sendiri tidak pasti. Saya tulis ayam, cikgu, jawab Abu perlahan. Tulisan itu berlingkar, tajam di sana-sini, dan sukar dibezakan. Rizal, kawan baik Abu, datang mendekat. Dia ingin meminjam pensel warna, tetapi terhenti melihat tulisan itu. Wah, Abu, tulisan kamu ni macam cakar ayam, kata Rizal sambil ketawa kecil. Cikgu Zulaikha tersenyum. Ya, Rizal betul. Cakar ayam, maksudnya tulisan yang sangat comot dan sukar dibaca. Kalau cakar ayam betul-betul menulis, mungkin inilah hasilnya. Abu rasa sedih sedikit. Dia mahu semua orang boleh membaca apa yang dia tulis. Mulai hari itu, setiap kali masa menulis, Abu cuba lebih perlahan. Dia memegang pensel dengan kemas dan memastikan hurufnya duduk betul-betul di atas garisan. Cikgu Zulaikha memberikan Abu buku latihan baru dengan garisan yang lebih tebal. Ingat, Abu, tulis kemas itu penting supaya ilmu yang kamu tulis dapat dibaca oleh orang lain, pesan Cikgu Zulaikha. Beberapa minggu kemudian, Abu menghantar karangan pendek. Tulisan itu masih belum sempurna, tetapi ia bulat dan jelas. Rizal cuba membaca karangan itu, dan dia berjaya. Rizal bersorak, ini bukan cakar ayam lagi, Abu. Ini tulisan yang sangat kemas. Abu tersenyum bangga. Dia tahu, dengan usaha, apa sahaja boleh menjadi lebih baik.